saya dapat package warna oren. Ada apa kat dalam ni? Jom unbox. Dang. Comel gila. Oh, ni yang tadi tapi kecil. Nice. Oh my god, custom packaging. Gopal Bobo Boy. Bro, sudu? Oh my god. Ya Allah. Ada sudu. Kreatif betul. Alright, last one. Paperclip Ying. Pal, Ying, Fang, Yaya, Gempa, Blaze, Hali, Enduri. Oh. Nanfanya, orang yang hantar package ni dekat saya, dia minta saya komen sikit berkenaan dengan packaging. Saya boleh cakap the packaging was lovely. Saya suka dengan packaging Gopal macam ni. Barang yang saya paling suka adalah pin yang kecil-kecil. Ini ada ke-5 Koko Taim. Saya suka sangat dengan rupa mereka. Dia punya art style is amazing. Dan of course my favorite is the spoon. Oh my goodness, what a lovely spoon. Thank you Nanfanya for the package, and kepada korang yang nak barang-barang ni, korang boleh dapatkan dekat aplikasi Oren yang nama Sopiah tu pada 9 Mei nanti. Untuk pengetahuan korang, penjualan merch bertemakan Bobo Boy sebenarnya dibenarkan kalau korang lukis sendiri merch tu. Itu adalah hasil daripada korang, bukannya yang official art yang dibuat oleh monster yang korang ambil dari Google tu. Kepada siapa yang ada bakat melukis dan korang rasa korang nak share korang punya art, korang boleh buat macam ni, boleh jual. Okay, so saya nak bagi tahu dekat korang yang